Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Kelantan versus Sabah, yang mana Kelantan The Real Warrior berjaya menang 3-2 pada perlawanan ni, which is this is one of the best performance daripada Kelantan The Real Warrior dalam Liga Super untuk season ni, boleh saya katakan in term of result dan juga gameplay di atas padang. Yang mana untuk game ni saya boleh katakan satu, Kelantan apa yang mereka solid dalam perlawanan ni adalah mereka punya set pieces. Yang mana set pieces mereka untuk game ni, mereka dapat free kick dan sebagainya, mereka meletakkan Alexander Yole untuk berada sebagai target di dalam kotak penalti, dan benda tu menjadi sesuatu yang sangat efektif, sangat berkesan, yang mana Yole berjaya untuk contribute kepada 2 gol yang berjaya diciptakan oleh pasukan Kelantan lah. So benda tu memang positif. Sebelum ni Yole nampak macam biasa-biasa, tapi kali ni Yole is luar biasa, extraordinary. So kudos lah untuk Alexander. Maksud dia, Yole ni dia ada kemampuan untuk berada dalam kotak penalti, untuk receive the ball dengan satu bola yang menarik dan sebagainya, untuk membantu bahagian serangan, terutamanya dalam situasi set pieces. Mungkin boleh diutilisekan lebih banyak penggunaan Yole dalam kotak penalti untuk jadi lebih berbahaya bila menentang pasukan-pasukan lawan. Jangan ingat kalau goal set pieces ni goal command tak. Goal set pieces lah yang akan membantu pasukan kita untuk mendapatkan 3 mata. So benda tu bagus lah, boleh manfaatkan every set piece yang mereka dapatkan. So mereka boleh kumpul 3 mata kalau mereka berjaya bertahan dengan baik lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tengok untuk defending line pasukan Kelantan game ni, solid mat. Pasukan Sabah bukan tak menyerang, terutamanya di second half. Dalam masa yang sama, pujian boleh bagi jugalah dekat Deminov dengan goalkeeper pasukan Kelantan, yang mana dia bermain dengan agak begitu baik untuk menafikan beberapa percubaan lah. Ada percubaan Mujagid, ada percubaan Gabriel Perez dari luar kotak penalti. So benda tu positif untuk goalkeeper pasukan Kelantan. Dan dalam masa yang sama, defending yang diketuai oleh Yole, lepas tu ada Simon Libo, ada Rakesh dan sebagainya, berjaya untuk menafikan Azwar Arifin dan sebagainya, menafikan gerakan-gerakan berbahaya daripada pasukan Sabah. So mereka punya defend agak bertahan dengan as a unit, as a team, untuk menafikan beberapa percubaan daripada pasukan Sabah, dan mereka boleh mengekang lah pergerakan-pergerakan tersebut. That is a good thing. Dan dalam masa yang sama, pasukan Kelantan ni dia memanfaatkan kesilapan-kesilapan pasukan lawan lah. Dan yang saya suka adalah tentang Ashraf Alifuddin. Pemain ni memang kalau dengan Kelantan dan juga sebelum-sebelum ni memang ada disebut-sebut lah. Yang mana Ashraf Alifuddin ni semalam dia berjaya mendapatkan satu hantaran daripada Albert Kang, yang mana Albert Kang buat chip. Lepas tu Ashraf baca, yang mana Damon keluar, Ashraf berjaya tenang, tewaskan Damon, and then score the third goal. So bagi saya ketenangan yang ada pada Ashraf dan dia punya finishing pun bagus. So benda tu yang diperlukan untuk bahagian hadapan pasukan Kelantan. Dan di second half, Kelantan ada bawa masuk macam player seperti Khairul Izwan, bawa masuk player seperti T. Sarabanan, dan mereka berjaya counter attack. Tapi sayang, T. Sarabanan punya percubaan pula melambung tinggi. Tapi overall, this is one of the best performance yang ditunjukkan oleh pasukan Kelantan, bagaimana mereka memanfaatkan kesilapan pasukan lawan dan mereka memanfaatkan set piece yang mereka dapatkan. Yole, you are the best lah. Dan untuk Azam Aziz, Danny Hakim untuk bahagian tengah, mereka juga berjaya untuk dominate tengah dengan sangat baik bersama dengan Albert Kang. So benda tu yang positif lah untuk pasukan Kelantan. Cumanya kalau boleh mereka kena lebih bagus. Walaupun saya puji defend, tapi defend mereka kena lebih elok buat simple mistake. Contohnya macam penalty last minute tu, dan mereka perlu untuk defend lebih bagus untuk open gameplay macam the relock score. So mereka perlu tracking back lebih efisien lah. Kalau tak, mungkin mereka akan dihukum dengan lebih teruk oleh pasukan lawan. Okey, untuk pasukan Sabah pula. Untuk pasukan Sabah, secara jujurnya ini bukan gameplay yang saya tengok lah. Sebab sebelum ni Sabah lawan dengan KL City, gameplay mereka sangat-sangat lawa, sangat-sangat smooth. Tetapi untuk game ni agak mengecewakan. Tapi mungkin ini adalah impak yang ketara selepas mereka kehilangan Stuart Wilkin, yang mana Stuart Wilkin dah kembali ke JDT, dan kita boleh nampak lah yang bahagian tengah Pelicanos dengan Cifuentes agak struggle untuk dictate the tempo, untuk create something dekat bahagian tengah, untuk buat combination play yang lebih bagus. Yang mana boleh katakan Cifuentes agak struggle, Pelicanos pun agak struggle untuk jadikan midfield mereka lebih stabilize di kawasan tengah. Dan untuk game ni, kalau kita boleh tengok untuk pasukan Sabah, benda yang saya boleh puji sebenarnya
banyaknya hanyalah kepada Dan Ingham, yang mana Dan Ingham game ni di bahagian kanan sebagai right back, dialah yang dictate tempo, dialah yang menggerakkan bahagian di kanan, dialah yang buat overlap, dia bantu serangan, and dia yang assist kepada Darren Lock dan sebagainya. So benda tu memang nampak lah yang Dan Ingham yang bersusah payah untuk create something dalam game ni. So bagi saya benda tu memang boleh puji Daniel Ingham ataupun Dan Ingham, antara player yang memang solid untuk gameplay pada perlawanan semalam dan antara player yang bersusah payah untuk bermain di bahagian kanan. Dan untuk kelemahan ataupun kekurangan, apa yang boleh saya katakan, satu dari segi defending set pieces, yang mana boleh katakan pasukan Sabah untuk game ni defend mereka as a unit mereka agak kurang, dan dalam masa yang sama mereka tak boleh memenangi aerial duel dan mereka tak boleh defending set pieces dengan baik, dan mereka buat kesilapan mudah. Tetapi selepas mereka ketinggalan 3 gol, satu percaturan yang dibuat oleh pasukan Sabah adalah mereka membawa masuk Gabriel Perez, yang mana dengan kemasukan Gabriel Perez itu telah memberi sedikit penambahbaikan untuk defend pasukan Sabah untuk lebih bagus bertahan dari segi aerial duel, set pieces dan juga as a unit. Dan dalam masa yang sama, kemasukan Gabriel Perez pun memberi satu nilai tambah yang bagus untuk seorang defend bawa bola ke depan. Dan semalam kita boleh nampak kemasukan Gabriel Perez, barulah Gabriel Perez berani bawa bola ke depan, siap ada satu shoot on target, di save oleh Daminov dan sebagainya. Dan kalau tak, susah pasukan Sabah nak bawa ke depan dengan pergerakan-pergerakan tersebut. Dan Dinesh pun untuk game ni bagi saya not bad. Fegosteni, Darren Lock dengan Mujagid untuk game ni mereka tak terlalu dapat banyak supporting play dari pemain-pemain yang lain. Mereka agak struggle di bahagian hadapan, jadi Sabah cuba bermain dengan motor direct tapi tak berapa menjadilah. Jadi benda tersebut mereka dihukum. Hanya satu gerakan yang dilakukan oleh Dan Ingham untuk gol Darren Lock sahaja yang boleh saya katakan one of the best gameplay ataupun build up yang mereka cuba lakukan dari segi open gameplay. Selebihnya mereka agak struggle dan more to direct gameplay dengan long ball, mengharapkan corner kick dan sebagainya. And overall bahagian tengah tak berapa nak hidup dengan ada Cifuentes dengan Dan Pelicanos. Mungkin mereka perlukan seorang yang boleh dictate tempo, yang boleh jadi connector, yang boleh jadi creative midfielder, yang boleh untuk buat game dengan lebih bagus lah as a perancang utama di kawasan tengah untuk bantu bahagian tengah mereka untuk connect the dots to the attacking ataupun kepada forward punya department lah, iaitu Darren Lock, Mujagid dan juga Fegosteni. Sebab sebelum ni mereka punya gameplay boleh main 1-2 passes, buka kepada tepi, cross, cari Mujagid dan sebagainya. Tapi in this time bahagian tengah very struggling, mereka tak boleh nak capai ataupun tak boleh nak connect dengan Mujagid a bit struggle, kena pula makin dengan Yole dengan Farishah dan sebagainya. So susah beliau nak buat game. Jadi overall Sabah need to find someone yang boleh mengganti Stuart Wilkin lah, saya boleh katakan. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.